Okey, bertenang. Kita nampak rumah kat tu nampak. Terima kasih. Yang besar, tuan besar, lapisan penduduk dalam kanan, guru-guru, rakan seperjuangan, semua warga SKPT dan anak-anak murid yang kita sayangi sekalian. Okey, kamu kena duduk tenang baru kita nampak tak bergerak. Nampak macam bulat je kat bawah. Okey, terlebih dahulu kita nak ucapkan terima kasih kepada semua warga SKPT, semua tenaga kerja yang menyediakan majlis yang sangat-sangat bernilai bagi kita. Bukan senang nak naik beca, kamu mana tahu naik beca tak? Tak maaf, kita naik dulu beca. Best. Nanti kamu naik lah, kamu naik beca. Terima kasih Abang Beca, mana. Okey. Terima kasih kepada semua rakan-rakan seperjuangan yang turun. Cikgu Tinggi Izham memang pandai berhasil sungguh. Cikgu ni kita sampai tak tahu apa dia, apa yang akan berlaku ni kita tak tahu langsung. Siapa pun tak bercerita sampai dah ada kejadian. Tu pun tadi kita main pagi dia berkata kita main buat apa, kantoi dia nak. Terima kasihlah kerana berjaya buat majlis yang tak akan dapat saya lupakan. Memang lama saya di sini. Rasa macam baru kenalin. Kita selalu bercerita kan, Vera. Siapa yang biasa belah dengan kita mengajak sekerat dan kita cerita sekerat. Kenapa kita bercerita? Supaya menjadi satu motivasi kepada kamu semua. Kalau kamu rasa susah, ingatlah, kalau kamu rasa susah, ada orang yang lebih susah. Kalau tengok perjalanan cikgu baca tadi, kita rasa macam memang dulu daripada susahnya aku sampailah kita rasa sekarang ni hidup kita pun dah tenang dan senang. Anak-anak kita dah besar dah. Kamu tengok di tepi kiri kamu tu anak-anak kita semua. Terima kasih. Sihat. Anak-anak kita semua kan. Berapa orang anak kita? 5 orang. Seorang lelaki hero kat situ. Okey. 29 tahun bukanlah masa yang singkat. 29 tahun adalah masa yang sangat lama. Teacher rasa ini rezeki Allah Ta'ala pada teacher untuk berkhidmat di SKPT. Teacher bermula di SKPT ni daripada menjadi guru ganti. Entah nak guru ganti itu guru apa? Guru sementara pun kita main mengajar di sini. Tapi kita masuk maktab, keluar maktab, tengok-tengok nama teacher ada di sini. Rupanya sekolah ni dah ambil nama teacher di JBN. So kita kata, rezeki aku adalah di SKPT. So bermulalah 1/1/1997 kita mengajar di sini. Mula main sekolah naik motor. Kita cerita naik motor je kan. Motor kat Cai tu, kita naik motor main. Jauh tak apa. Bertenang duduk elok. Lepas tu
Dah sampai di sini, teacher tengok jadual. Mereka bagi kat teacher jadual 2 alam. Apa maksud 2 alam? Yang teacher tahu kalau manusia, siang dia perempuan, malam dia lelaki. Sebaliknya, siang dia lelaki, malam dia perempuan. Tapi sekarang kita dapat jadual 2 alam. Rupanya teacher kena mengajar sebelah petang dan juga sebelah pagi. Tak apa, kita terima. Kita mai pukul 12 suku bila ada kelas. Ngajak buat pagi. Lepas tu sambung pula kelas untuk petang. Maksudlah bangunan ni yang kamu duduk ni siap. Bila mai semua pagi, kita pun turut ditugaskan di sebelah pagi. Dan mulalah kerjaya teacher pegang darjah 6. Dulu ada peperiksaan besar kan? Peperiksaan apa? PSR. Kita ingat lagi kita dengan tim darjah 6 yang Cik Bulai pulut siang malam, kelas malam pun main usaha. Bangunan ni naik tu tak ada masalah. Sampai dah sekarang kita tak boleh naik dah. Saya terima kasih lah sebab kamu sanggup mai duduk di bawah kelas teacher. Walaupun kita tak lawan naik, kita tetap juga buka kelas teacher di bilik mana. Terima kasih. Terima kasih Tuan Gadi pada Cikgu Mas Ayu yang menjaga bilik pengawas. Dia terpaksa bagi teacher guna. Kalau ledak dia tahu dah nak abad naik tangga ni kan. Menenangkan sakitnya dengan usia kita lah. Okay, teacher tu tak sedap. Dah sampai ke penghujung lah. Ada yang kata awak tak tunggu sampai tahun depan. Memanglah lagi setahun je kan. Tapi teacher asal setahun tu terlalu lama lah. Kita perlukan masa untuk rehat. Okay, kepada anak-anak, minta maaf lah ya. Selama ni termasuk saya mengajar, kita kasar bahasa, kita salah kata, kita marah. Kita marah sebab apa? Tahu, marah sebab sayang. Kalau tak tegur kamu apa jadi? Jaga adab. Solat. Jangan tak solat. Nampak muka kita tu kalau kita tak solat. Berapa waktu? Usaha daga kejayaan. Usaha daga jangan cepat mengaku kalah. Jangan cepat mengaku kalah. Kamu ada bakat, kita tahu. Ada juga kan yang ingin nak ikut teacher buat persembahan dan apalah. Tapi masa tak ada. Kita buat semampu yang boleh lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Ada yang tanya, teacher lepas ni kita tak ada, siapa nak ada? Siapa nak ada? Ramai lagi nak ada nanti. Ganti kamu, berganti teacher nanti mungkin lebih baik. Okay? Kamu doa lah bagi ada cikgu baru yang boleh menggantikan teacher di sini. Okay, pada pihak PKB, terima kasih banyak-banyak sebab memahami keadaan anda. Selalu minta keluar. Kalau sebab ada minta nak pencen awal ni sebab itulah. Kalau perlukan masa untuk nak pergi hospital apalah, kes tak mau misalkan apa dah. Terima kasih kerana memahami. Pada rakan-rakan yang sangat daring, awal lama teacher ramai kat sini. Apa-apa akan ikut jejak langkah teacher. Tahun depan, kalau akan datang pun akan pencen. Kami geng lama-lama ni nak ambil lah. Tinggallah SKPT. Balik rumah, anak-anak kirim salam dekat mak dan ayah kamu.
Okay. Ada yang macam tu kata tadi, ada yang adalah bekas anak murid teacher. Kan? Kita ngajak kepada yang tak cucu dah. Okay. Pada rakan-rakan, teacher ada tinggal amanah besar kat sini. Cucu Zahira Yana. Saya harap cikgu-cikgu dapat terus membimbing dia menjadi anak yang berguna, terus cemerlang dan gemilang. Anak-anak S, mana anak S? Okey. Teacher dah cuba cover lah seluruh anak yang boleh. Nanti ada cikgu disambung lah. Minta maaf lah tak sempat habis semua syllabus. 4P mana? Jangan banyak main lah. Jangan aku stupid je katalah. Jangan aku stupid. Awak bukan stupid pun. Bila belajar awak boleh buat pun. 5K mana? Jaga pandai. Bukan tak pandai. Kami pandai dalam kelas 5K tu. Cuma kamu masih main sangat. Nampak S? Kita ajak Ustaz saja kan? Terima kasih sebab mengenali teacher. Pada semua anak-anak belajar rajin. Ingat solat dengan hijab. Okey, pada rakan-rakan seperjuangan semua bekerjasama muafakat membawa berkat. Maksudnya sampai di situ je lah. Kita tak cakap banyak dah. Takut saya pergi banjir pula. Okey. Orang bagi pantun, teacher pun nak bagi pantun juga lah. Baik-baik menilai rakit. Jangan sampai putus talinya. Kasih sayangku bukannya sedikit. Jikalau boleh mati bersama. Hari ini menanam jagung, hari esok menanam serai. Hari ini kita berkabung, hari esok kita bersurai. Sekian dulu, izinkan teacher undur diri daripada SKPT. Sampai kita jumpa lagi. Okay. Selamat pagi jaya kepada semua. Ingat pesanan kita, kamu solat kan? Dalam solat kamu selitkan doa untuk teacher. Okey, selamat tinggal semua. Bye-bye. Assalamualaikum.